Telefon yang saya pegang ni baru-baru ni digunakan untuk nak tarik sebuah kapal terbang yang mana berat kapal terbang tu dalam 1 tan lebih macam tu. Siap dapat satu Asia record lagi. Lepas tu tak cukup dengan tu kan. Sebelum dia tarik kapal terbang, dia gunakan untuk nak tarik Ferrari lah, kereta Ferrari. Lepas tu ada juga dia buat macam satu besi tu di mana kita boleh buat pull up lah, chin up macam tu kan. Di mana beban badan kita ni digantung dekat ni hinge telefon ni tau. Jadi anda nampak macam gimmick. Lepas tu anda kata macam mungkin marketing kan. Tapi pada waktu tu saya memang ada dan saya memang test habis-habis diri tau. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang ada satu engineer yang betul lah di sebalik semua benda tu kan. Dan saya akan cerita kat anda lagi. Tapi secara ikhlas saya cakap dekat anda, apa yang buat saya betul-betul suka dekat telefon ni bukan hanya sebab dia ni kuat tau. Saya akan tunjuk dekat anda pada akhir video ni nanti. Saya suka telefon ni sebab dia punya keupayaan kamera. Jadi kebetulan baru-baru ni lepas Raya Haji tu saya ada kerja dekat Singapura tau. Jadi apa yang saya buat adalah saya bawa telefon ni ke sana sekali. Jadi memang banyak betul lah gambar dan video yang saya ambil menggunakan telefon ni. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah Honor Magic V6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi hari ini saya akan buat satu review mendalam lah untuk telefon Honor Magic V6. Jadi ini adalah sebuah foldable phone. Okey, tapi satu benda yang buat dia jadi lain sikit ni kan. Bagi yang tak tahu lah, saya cerita dekat anda kan. Kebanyakan foldable phone ni, apabila mereka nak buat foldable phone macam ni, lepas tu mereka nak buat foldable phone yang nipis macam ni, dia mesti nak kena, kita kata macam ni lah, dia nak kena buang something, dia nak kena korbankan sesuatu tau. Jadi selalunya apa yang saya perasan dalam telefon foldable sebelum ni, antara benda yang dikorbankan tu adalah dia punya bateri. Sebab benda ni kan nipis, jadi bateri tu dia akan kecilkan sikit. Ataupun kalau kita tengok badan dia tu, apabila dia terlalu nipis ataupun dia nak cuba nak nipiskan sebaik mungkin kan, kita akan nampak badan tu jadi tak kuat sebab ada orang buat testing K-pop dan sebagainya tau. Okey, jadi tapi satu benda yang menarik adalah saya boleh cakap pasal telefon ni lah. Walaupun dia punya saiz ni kalau nak tengok memang nipis betul, ni memang nipis betul tapi telefon ni dia memang kuat gila. Okey, jadi jom kita mulakan sikit lah tentang dia punya badan ni dulu tau. Jadi apabila dilipat telefon ni, dia punya saiz ketebalan dia tu cuma 8.75mm saja tebal dia. Jadi bila dia dibuka pula, kita bahagi dua, jadi tebal dia tu adalah lebih kurang dalam 4mm sahaja. Lepas tu berat telefon ni adalah hanya 219 gram. Memang ringan betul. Tapi okey, anda kena faham lah. Dia tak ringan untuk nak rasa macam telefon murah dan dia tak terlalu berat untuk nak rasa berat untuk nak pegang. Dia ngam-ngam tengah-tengah. Okey, lepas tu yang saya ada dengan saya sekarang ni, ini adalah warna putih lah. Dan untuk pengetahuan anda, warna putih tu adalah antara yang paling ringan, model yang paling ringan tau. Tu saya cerita dekat anda. Okey, jadi bila kita lipat dia macam ni kan, dan bila kita pegang dalam tangan, dia memang tak rasa macam foldable. Saya pernah pakai telefon foldable yang masa awal-awal dulu kan, masa first time. Masa tu kan baru keluar kita macam teruja kan. Dan saya rasa apabila kita dah lalu beberapa generasi, beberapa tahun, anda boleh tengok sendirilah. Telefon foldable tu kalau dah sampai pada tahun 2026 ni, saya nampak dia dah tak rasa macam telefon foldable. Pendek kata tak ada lubang apa dah kat tengah tu, memang elok betul lah. Dia rasa macam telefon biasa sahaja. Dan kebetulan anda katakan macam anda nampak ni macam telefon biasa, cuma bezanya dia boleh buka. Itu je cerita dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia boleh buka macam tu tau. Dan dia boleh pakailah sebagai telefon macam tablet dan sebagainya kan. Okey, jadi sekarang bahagian yang paling penting dan paling menarik, dia punya hinge ni, benda yang menyambungkan kiri kanan skrin ni tau. Jadi Honor panggil dia sebagai super steel hinge. Jadi material dia tu ada kekuatan sampai 2500 MPa. Okey, bagi yang tak tahu lah, saya tolong cerita bagi anda nak faham dengan mudah tau. Satu, kalau anda tengok sebuah kereta kan kereta kan dia ada benda yang macam kita panggil macam dia punya rangkong untuk cermin tu kan, yang kalau dalam bahasa teknikalnya kita panggil A pillar, B pillar dan sebagainya tau. Jadi saya bagi satu contoh dekat anda. Kalau kita ambil kereta, katakanlah kereta Tesla lah, Tesla Model Y kan, dia punya A pillar untuk Tesla Model Y tu, yang tiang yang pegang bumbung dengan bodi kereta tu kan, kekuatan tiang A pillar tu adalah lebih kurang dalam 1500 MPa. Maksudnya hinge yang ada dekat telefon ni, dia punya kekuatan tu adalah lebih kurang dalam 80% lebih lagi kuat daripada besi yang duk pegang bumbung kereta dengan chassis kereta anda tu tau. Lepas tu, okay, jadi kalau anda tanya saya kenapa dia nak buat kuat macam tu, saya rasa macam saya akan cakap macam ni lah, why not, sebab boleh kan. Tapi kalau anda tanya saya, memang kuat lah, memang kuat betul.
Dan dalam masa yang sama juga, ramai orang selalu dia akan mempertikaikan benda ni. Apabila anda buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup macam ni kan. Jadi pihak owner dah cakap yang mereka dah buat rating, dah buat testing dan sebagainya. Buka tutup ni dia boleh tahan sampai 500,000 kali. 500,000 kali tuan-tuan dan puan sekalian. Dan apa yang mereka cerita 500,000 kali ni, dia bukan hanya mereka yang claim. Yang 500,000 kali ni memang dah dibuat testing dan disahkan oleh SGS. Maksudnya memang certified. Benda ni memang boleh dibuka 500,000 kali. Jadi anda tak ada risau lah kalau satu hari anda nak buka 100 kali buka tutup sebab boleh kan buka tutup. Buat sajalah, tak ada masalah. Okey, lepas tu dalam telefon ni pula, pihak owner dia ada satu benda yang dipanggil sebagai AI Bionic Cushioning, yang mana dia akan serap hentakan kalau telefon ni jatuh. Yang tu yang paling best. Tapi kan sebenarnya kalau anda tanya saya kan, benda yang paling best untuk Honor Magic V6 ni ini adalah satu telefon pertama dekat dunia yang ada dua rating, iaitu IP68 dan IP69. Okey, jadi kalau anda tak tahu apa rating IP68 dan IP69 tu, saya cerita dekat anda sikit lah. IP68 tu maksudnya dia boleh tahan kalau anda telefon ni anda pergi rendam dalam air sampai 1.5 meter. Maksudnya 1.5 meter tu anda boleh rendam, lepas tu dia boleh tahan lebih kurang dalam setengah jam dalam tu. Jadi kalau anda nak faham secara mudahnya, kalau anda pergi dekat swimming pool yang mana kedalaman swimming pool tu adalah lebih kurang dalam 1.5 meter, anda boleh bawa telefon ni menyelam kat dalam tu, perlu ambil video dan sebagainya, dan anda boleh menyelam sampai setengah jam. Tu maksud dia. Okey, lepas tu yang rating kedua tu pula, yang IP69 tu, dia boleh tahan air panas bertekanan tinggi. Yang mana kalau air panas tu anda sembur dekat dia direct bertekanan tinggi, dia boleh tahan. Jadi pada saya benda tu memang dahsyat lah untuk satu foldable phone. Jadi kalau anda tanya saya, kenapa yang anda nak pergi letak sampai satu rating untuk nak tembak air panas dekat dia, saya tak pasti. Mungkin kalau anda seronok nak tembak air panas dekat telefon, anda boleh gunakan telefon ni lah. Okey, seterusnya untuk dia punya warna, macam warna dia ada banyak. Macam dia ada satu yang dia panggil warna merah tu, dia panggil Fergana Red, lebih kurang macam tu. Lepas tu itu adalah sebenarnya dia punya signature colour. Lepas tu dia ada warna yang Sunrise Gold, dan dalam tangan saya ni ini adalah Ivory White. Lepas tu satu lagi dia ada Classic Black. Okey, lepas tu dia punya panel belakang ni dia ada texture macam sweet macam tu sikit lah. Dan kalau kita main dengan cahaya tu, anda akan nampak sikit lah pergerakan dia tu tau, macam tu. Jadi secara amnya, kalau kita tengok secara keseluruhan, telefon ni saya boleh cakap dekat anda, ini adalah satu telefon foldable yang memang kalau dalam tangan anda akan rasa dia sebagai satu telefon yang premium. Dan walaupun telefon ni foldable dan nipis dan nampak macam orang kata apa, nampak macam tak tahan kan, nampak nipis kan, nampak macam senang, macam kata apa, macam rapuh kan. Saya boleh cerita dekat anda, telefon ni tak rapuh dan dia sangat kuat. Dan kalau anda nak pakai tanpa casing macam ni pun, insya-Allah tidak ada masalah. Seterusnya, untuk skrin dia ni pula Jadi telefon ni dia ada dua skrin. Okey, skrin yang belah dalam dia tu saiz dia adalah 7.95 inci. Jadi dia gunakan panel LTPO AMOLED. Lepas tu yang bahagian dalam ni, terang dia tu boleh pergi sampai 5000 nits, yang tu maksimum. Yang tu skrin dalam tau. Lepas tu skrin yang luar ni pula saiz dia adalah dalam 6.52 inci, dan skrin luar ni adalah jauh lagi terang. Dia boleh sampai 6000 nits maksimum. Okey, tapi soalan yang semua orang akan tanya pasal foldable, macam mana dengan dia punya crease ni, ataupun yang kita panggil lipatan dekat tengah tu tau, yang kan kita duk phone kan selalu ada bekas kat tengah tu kan. Jadi pihak owner dia kurangkan kedalaman crease tu sebanyak 44% berbanding dengan generasi sebelum-sebelumnya. Dan mereka dapat satu pensijilan daripada SGS ni yang dipanggil sebagai Zero Perception Crease. Maksudnya kan, bila anda duk tengok depan-depan macam ni, bila anda tengok telefon dia macam ni, nampak direct ni, anda tak akan perasan dia punya crease ataupun yang kita panggil macam longkang tu lah. Memang tak nampak. Dan saya cerita dekat anda telefon ni saya memang tutup macam ni untuk seberapa lama saya dah dapat, dalam 2 minggu lebih kurang macam tu. Saya duk pakai saya guna telefon ni hari-hari tau. Dan masa saya kata dekat anda duk bawa pergi kat Singapura dan sebagainya kan, memang dalam keadaan macam ni, duduk dalam poket, dan saya gunakan telefon ni sebagai secondary main phone saya. Saya memang menggunakan iPhone sebab banyak benda kerja-kerja saya dalam tu.
Tapi untuk semua benda social media dan sebagainya, saya pakai macam ni. Dan majoriti kebanyakan masa saya akan buka, saya akan tutup. Saya akan buka, saya akan tutup. Dan memang dia akan nampak sikit tau kalau nak dibandingkan masa anda baru beli. Tapi dah lama-lama, even sekarang ni pun, dia punya crease kat tengah tu tak nampak. Okey, satu lagi benda yang saya suka dan saya rasa ini adalah penting untuk kita nantikan. Kedua-dua skrin ni, dalam dengan luar ni, dia ada PWM dimming yang 4320Hz tu. Lepas tu dia pun ada yang kita panggil macam pensijilan untuk nak perlindungan mata dan sebagainya, UV Rhineland, semua tu memang ada lah. Okay, kenapa saya suka benda tu? Saya cerita dekat anda, mungkin pada orang lain benda tu tak begitu penting, tapi kalau sekiranya anda kenal saya kan, saya adalah seorang individu yang memang banyak gila duduk depan skrin. Memang kalau nak ikutkan masa tu, sama ada depan komputer macam ni ataupun duduk depan telefon, bukan sebab saya duduk tengok social media dan sebagainya. Memang banyak kerja saya melibatkan social media, tapi saya suka baca benda dan saya baca tulisan dan sebagainya. Jadi benda tu duduk depan muka ni tau. Jadi benda ni, apabila skrin tu ada persijilan macam tu, dia akan, orang kata apa, mengelakkan mata kita ni rasa letih ataupun fatigue lah macam tu. Dan dalam masa yang sama kan, biasa cerita kat anda, saya duk tengok video dan sebagainya, duk tengok video orang, duk buat review macam-macam. Alhamdulillah memang sangat elok lah. Lepas tu dalam masa yang sama kan, saya cerita dekat anda, saya duk pergi berjalan sana sini, duk ambil video, ambil gambar. Memang gila-gila saya ambil gambar, rasanya beribu gambar saya ambil kan. Dan saya duk tengok, saya duk edit dan sebagainya, duk guna CapCut pun, duk edit elok-elok kan. Alhamdulillah skrin dia tu memang sangat elok. Jadi kalau anda nak tengok lama-lama tu, insya-Allah tidak ada masalah. Dia memang sangat selesa untuk mata kita. Jadi kita masuk kepada bahagian favourite saya, keupayaan kamera Honor Magic V6 ni. Okay, jadi macam saya kata awal pada video tadi kah, antara benda yang saya paling suka pada telefon ni adalah keupayaan kamera dia. Jadi semua gambar, semua video yang anda tengok sekarang ni adalah yang saya ambil menggunakan telefon ni. Tak kisahlah kat Malaysia ke Singapura ke apa ke, semua saya ambil pakai telefon ni. Lepas tu saya kena cerita dekat anda, tuan-tuan dan puan sekalian, saya bukanlah seorang fotografer yang pandai. Saya punya artistic skill untuk nak ambil gambar tu adalah sangat teruk, dan saya punya keupayaan videografi pun tak tinggi taruh mana. Jadi saya ambil ni seolah-olah macam orang biasa yang duk ambil gambar dan ambil video. Dan kalau anda tengok gambar dan video dia tu lawa, itu sebab kamera ni lawa tau. Okey, tapi sebelum tu, mari saya cerita dulu sikit dekat anda tentang dia punya specification. Sebab bila anda faham pasal dia punya hardware ni, baru anda akan faham kenapa hasil dia tu jadi cantik. Okey, jadi kamera utama dia ni, dia menggunakan yang dia punya sensor 50 megapiksel. Lepas tu dia punya aperture tu boleh pergi sampai 1.6 f1.6, dan dia ada OIS ataupun Optical Image Stabilization. Okey, lepas tu yang saya paling suka adalah dia punya kamera periscope. Dia ada 64 megapiksel dengan zoom tu boleh pergi sampai 3 kali optical zoom. Dan yang bestnya, dia ada rating stabilization yang CIPA atau kita panggil SIPA 6.5 stop tu. Lepas tu Honor cakap stabilization yang tadi tu, yang OIS tu adalah yang terbaik dalam mana-mana foldable phone setakat ni dalam dunia. Nah, jadi disebabkan image stabilization yang baik itulah, bila anda ambil gambar zoom dan anda ambil gambar waktu malam tu, gambar tu jadi clear. Sebab sekiranya anda tahu bila anda ambil gambar zoom dan ambil gambar waktu malam kan, anda kena pegang dengan elok kan, dia nak so stable supaya gambar tu jadi elok kan. Tu salah satu sebab dia. Okey, lepas tu kamera ultra wide dia tu, yang itu pun adalah 50 megapiksel, dan dia punya ultra wide viewing angle tu adalah 122 darjah. Jadi anda memang boleh nampak banyaklah, luas. Dan akhir sekali, untuk selfie ataupun untuk nak ambil video anda sendiri, okey, dia ada kamera yang 20 megapiksel pada skrin, dua-dua skrin dia, skrin dalam dan juga skrin yang luar. Jadi tak kisahlah anda buka ke, anda tutup ke, anda boleh gunakan kamera kat depan tu untuk nak buat video, selfie dan sebagainya. Memang boleh. Alright, jadi sekarang mai kita tengok hasil gambar dan video yang saya rekodkan.
Jadi untuk seorang yang suka travel dan buat konten dan sebagainya kan, saya rasa keupayaan kamera telefon ni memang sangat bagus. Dan daripada segi keupayaan keseluruhan telefon ni pun, memang kalau anda tanya saya, kalau ini adakah telefon ni orang kata apa travel friendly, saya boleh kata dekat anda, ya, dia adalah sangat travel friendly, sangat sesuai, mudah untuk nak buat kerja, mudah untuk nak beli tiket kapal terbang dan sebagainya, nak tengok skrin dan macam-macam, nak gunakan feature AI. Dan macam yang saya kata tadi, yang paling penting bila kita travel, terutamanya kalau bercuti dan sebagainya, keupayaan untuk ambil gambar dan video tu adalah sangat-sangat baik. Alright, jadi macam mana nak dapatkan telefon ni? Okey, jadi telefon ni akan mula dilancarkan di Malaysia pada 4 hari bulan Jun 2026. Jadi untuk pre-order anda boleh deposit RM300. Lepas tu saya dimaklumkan anda dapat hadiah percuma macam-macam. Mereka kata sampai hadiah percuma tu sampai RM4,000 lebih. Okey, lepas tu satu lagi, anda juga mungkin akan dapat yang Honor Magic Pen tu sekali apabila anda pre-order. Okey, untuk harga rasmi yang penuh dan sebagainya, saya akan letak maklumat tersebut yang paling latest dekat dalam video description ni nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itulah dia review saya untuk telefon Honor Magic V6. Dia kuat, dia nipih, lepas tu dia punya bateri pun tahan lama, dan untuk saya paling suka dia punya kamera tu lawa. Jadi macam saya kata tadi kan, ini adalah salah satu telefon yang kalau anda memang planning nak beli telefon, terutamanya kalau anda nak travel tak lama lagi ni kan, dah masuk bulan 6, bulan 7, bulan 8, tak lama lagi nak travel kan, ini adalah telefon yang saya boleh cadangkan untuk anda. Okey, jadi sebelum saya akhiri video ni, saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada anda semua kerana sudi menonton. Sambil-sambil itu, sekiranya anda belum lagi subscribe kepada channel YouTube Penawar Teknologi, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe. Lepas tu kalau anda ada masa, saya harap anda sudilah juga untuk follow Facebook, social media, pendek kata macam-macam lah, social media Penawar Teknologi. InsyaAllah saya ada di semua platform yang ada sekarang ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Lagi sekali, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.